Dari utara China ke tengah bandar Ipoh, cerita di sebalik mi kuwo. Kalau datang ke kawasan tourist spot di Ipoh, singgah dulu di corner lot shop ini. Inilah dia warung di Alang, betul-betul di jalan utama di Pekan Ipoh ini. Di sini diorang hidangkan mi kuwo atau Herleong Mian, mi tradisional dari utara China yang dah berusia lebih 700 tahun sejak zaman Ming Qing. Dulu mereka menggunakan alat kayu, tapi sekarang dengan teknik moden, hasilnya mi lebih padat dan kenyal. Bila digandingkan dengan sup kambing pekat dan chili oil, memang layan. Suam-suam je perut kami. Dan paling best, refill mi sekali percuma. Puas makan, puas hati. Bukan setakat mi kuwo je, menu lain pun banyak. Di sini ada mi sup kambing, nasi keli penyet, nasi lemak kari ayam, nasi ayam kunyit, mi kari kerang, momo kuah ayam, dan untuk minuman, cincau dan green Thai tea dan banyak lagi sebenarnya. Warung di Alang buka dari 9 pagi sampai 9 malam dan pada hujung minggu 9 pagi sampai 11 malam sesuai untuk breakfast, brunch, lunch time or dinner. Yang penat berjalan di Pekan Ipoh boleh singgah terus ke sini. Jalan kaki je guys, memang dekat. So tunggu apa lagi? Jom kita ke warung di Alang. Dari utara China ke Ipoh, rasa legenda dalam semangkuk mi.